Ambil barang keperluan, am bayar belakang. Okey, macam kita tahu kita ni nak raya haji. Jadi am makan belanja dia barang keperluan. Okey, untuk barang keperluan ni ikut apa yang am suruh ambil. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Mantap. Let's go. Sebetulnya kedai ni ada troli. Yang ambil troli boleh? Ada troli tak? Oh, yang ambil troli. Troli main kita. Memo. Dia ikut kita. Untuk barang yang pertama, am akan belanja dia beras. Ambil satu beras. Okey, mantap. Let's go. Barang yang kedua, am belanja dia Maggi. Okey. Barang yang ketiga, let's go. Barang yang ketiga, sardin. Hak besar tu 2. Okey. Oh, barang yang keempat, gula 2. Oh, okey. Barang yang keberapa dah? 5. Let's go. Barang yang kelima, susu 2 tin. Keenam. Okey, barang yang keenam, minyak ada dah hak kecil. Oh, minyak ada hak besar tu ya ke minyak masuk? Oh, ni ada ni. Barang yang kelima, minyak. Okey, letak situ. Okey, untuk barang yang keenam, am akan bagi dia sos anak. Okey, macam biasa untuk sos anak ni, kalau korang nak support am ataupun nak tengok video ni banyak lagi, korang boleh pergi beli sos anak ni dekat kedai am Cobra 24. Nah, wait. Okey. Untuk barang yang last, paling last, ambil barang random, ikut je apa-apa kat kedai ni, asalkan satu saja. Cepat. Barang random hak. Nama apa dah? Amma ambil adalah ramen. Boleh lah. Let's go. Jom bayar. So lagi. Telur tak ingat. Barang yang paling last telur. Telur kita memang tak ingat. Telur ni. Okey, ambil tu. Nah. Siap dah kita belanja adik amma kita ni. Jadi, kata-kata terakhir. Like, komen dan share. Selamat Hari Raya. Ampun nak kita kat selamat akhir raya. Bye.